Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Jadi tahu tak kita nak belajar apa hari ni? Saya tak tahu. Kita nak belajar tentang bunga kebangsaan. Apa tu, cikgu? Bunga kebangsaan adalah bunga yang melambangkan negara kita, itu bunga Raya. bunga raya. Kenapa bunga raya? Jom kita tengok video ni. Kenapa? Okey. Bunga raya, bunga kebangsaan. Kita tengok video ni sama-sama. Okey, dalam gambar ni kamu semua nampak tak bunga-bunga kat dalam ni? Banyak kan bunga ni kan? Nampak ada banyak apa ni, cikgu? Tapi Ada kuning. hari ni kita hanya nak belajar tentang bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Okey? Okey, bunga raya. Dekat gambar tadi kamu semua tengok gambar apa? Ada bunga matahari. Lagi? Bunga apa lagi? Mawar. Bunga mawar lagi? Bunga tulip. Ya, betul. Banyak kan bunga dalam gambar tadi? Banyak. Kita ke slide seterusnya. Ni bunga apa? Saya tak tahu. Tadi saya tengok bunga merah tu, bunga mawar, cikgu. Bukan. Itu adalah bunga raya. Bunga raya ni lah bunga kebangsaan negara kita. Ini bunga raya. Ya, kamu semua siapa pernah nampak bunga ni kat rumah kat tangan? Tak pernah. Tak pernah? Nanti balik rumah tanya mak awak, ada tak bunga raya tak ada kat rumah? Jadi nama saintifik bunga raya ni adalah Hibiscus rosa sinensis. Selepas dibuat pertimbangan, Tunku Abdul Rahman ni kepada Menteri Pertahanan kita memilih bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan dan dia diisytiharkan pada 28 Julai 1960. Kenapa bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan? Tahu tak? Sebab dia cantik. Sebab dia cantik? Sebab warna merah. Jawapan tu betul. Cuma kita perlu tahu sebabnya yang tak terperinci. Nanti saya cerita. Okey, bunga raya ni dipilih. Sebab apa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan? Sebab warna dan bentuknya menyelah. Betul aku cakap tadi, Asyar. Kemudian nama yang seragam dengan di seluruh negara raya. Kemudian bunga ni mudah didapati. Jadi dekat mana-mana kita boleh jumpa bunga ni. Berbunga sepanjang tahun. Kenapa dia dipilih juga? Sebabnya sentiasa berbunga, belum menjadi mana-mana bunga kebangsaan di negara lain. Cuba kita tengok bunga kebangsaan bagi negara Belanda, iaitu bunga tulip. Bunga kebangsaan bagi negara Belanda adalah bunga tulip. Kebanyakan negara mempunyai bunga kebangsaan masing-masing, tapi ada juga yang tiada bunga kebangsaan. Selepas penyataan Dr. Sarawak, ini adalah kepentingan bunga kebangsaan. Lepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci. Okey? Okey, kamu semua dah dapat gambaran awal tentang bunga kebangsaan ini? Dah. Apa bunga kebangsaan kita? Bunga raya. Betul, bunga raya. Warna merah. Besar. Cantik. Senang nak Okey, jumpa. cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci apa itu bunga kebangsaan. Jadi bunga kebangsaan kita adalah bunga raya. Kita kat gambar ni, di warna merah kan? Ini adalah bunga raya. Bunga raya ni dia diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri pertama kita. Siapa Perdana Menteri Tunku pertama Abdul kita? Rahman. Betul. Jadi Tunku Abdul Rahman ni lah yang mengisytiharkan bunga ataupun memilih bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan. Bunga raya ni dipilih berdasarkan kajian dan pertimbangan beberapa jenis bunga tempatan lah. Jadi sebelum bunga raya ni dipilih, kita dah bandingkan banyak bunga-bunga lain, dan bunga raya lah antara yang sesuai lah untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan. Kerana apa? Kerana mudah didapati, ramai kenal, sentiasa berbunga dan juga terdapat di pelbagai tempat dekat negara kita. Faham? Faham. Jadi, jom kita tengok apa makna setiap kelopak bunga raya ni. Bunga raya ada 5 kelopak, Ya, cikgu. bunga raya ada 5 kelopak. Jadi, setiap kelopak ni membawa maksud kepada ataupun merujuk kepada rukun negara kita. Rukun negara kita ada berapa? Ada 5. Jadi sama lah dengan kelopak bunga raya ni, ada 5. Okey, Hasya, baca. Yang pertama, Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, Husna yang kedua. Kesediaan kepada raja dan negara. Okey, kemudian keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, bila kita biasanya baca rukun negara ni? Masa paling mudah. Masa paling hari Ahad kan? Ya. Rukun negara ni kita sentiasa baca untuk kita mengekalkan semangat cinta akan negara kita. Okey? Jadi bunga raya ni juga yang dia kembang kan? Betul tak? Masuk bunga raya yang kembang ni melambangkan kemajuan dan keharmonian negara kita. Okey? Seterusnya. Jadi kan bunga raya ni warna merah. Warna merah tu juga mempunyai simbolik tersendiri. Yang pertama adalah sebagai simbol keberanian. Keberanian untuk menempuh cabaran. Itu rakyat di negara kita ni berani untuk menempuh pelbagai cabaran. Sekarang kita tengok banyak cabaran yang berlaku di negara kita kan. Harga minyak naik, harga barang naik, tapi kita sama-sama berani untuk menempuh cabaran tersebut. Kemudian warna merah juga melambangkan perpaduan. Perpaduan ini kita lihat dari segi kesatuan hati rakyat Malaysia berbidang kaum, agama dan budaya. Sebab negara kita mempunyai kepelbagaian etnik kan. Jadi dengan simbolik warna merah ni kita dapat satukan kepelbagaian itu menjadi satu perpaduan. Kemudian keteguhan pentadbiran melambangkan kestabilan sistem pemerintah negara yang berasaskan perlembagaan. Seterusnya adalah keharmonian rakyat. Hasil daripada amalan nilai bumi iaitu tolong menolong, kerjasama, tolak asuh, menghasilkan keharmonian dalam masyarakat. Jadi melalui warna merah ni dia dapat menjadi simbol kepada nilai-nilai bumi yang ada di dalam negara kita. Faham? Faham. Okey.
Kemudian fungsi bunga raya ni, bunga raya ni bukan sekadar kita melihat saja, bukan untuk hiasan. Jadi bunga raya sebagai bunga kebangsaan ni digunakan sebagai lambang rasmi negara dalam pelbagai urusan kerajaan. Okey, kamu semua pernah tengok tak gambar ni? Pernah. Apa dia? Data? Data negara. Ya, data negara ni digunakan dalam urusan rasmi surat melurat, urusan penghantaran barang sebagai mewakili negara kita dan sebagainya kan. Jadi dalam data negara ni kita meletakkan, tengok kat sini, ada bunga raya. Ya. Setiap simbol, setiap figura yang digunakan ini mempunyai maksud tersendiri. Dan bunga raya ini juga menjadi elemen khas seperti yang cakap dalam mereka bentuk logo, data negara ataupun hiasan-hiasan rasmi negara. Kemudian dijadikan juga simbol dalam acara kebangsaan dan promosi pelancongan. Kalau kamu perasan, dalam logo Kementerian Pelancongan juga, Jom Melawat Malaysia, kita juga gunakan bunga raya dalam logo tersebut. Kerana bunga raya lah yang melambangkan negara kita, bunga kebangsaan. Kemudian digunakan juga dalam pendidikan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan murid. Seperti yang saya terangkan tadi, dalam bunga raya ni kita ada 5 kelopak. 5 kelopak ni melambangkan rukun negara. Jadi dengan rukun negara tu kita dapat melahirkan semangat patriotisme dalam diri murid-murid. Cikgu, saya nak tanya apa maksud patriotisme tu? Patriotisme ni adalah sebuah semangat cinta akan negara. Awak semua cinta tak dekat negara kita? Cinta. Kita cinta dengan Bagus. Malaysia. Kita kena cinta sayang sebab ini adalah tanah tumpah darah kita. Okey. Kemudian antara kepentingan bunga raya ni juga, bunga raya ni dapat membantu memupuk perpaduan kaum melalui simbol-simbol yang dikongsi bersama. Okey, kita ada pelbagai kaum. Jadi dengan kita menerapkan maksud yang sama terhadap bunga raya tersebut, apabila semua kaum melihat bunga raya tersebut dan faham makna yang tersembunyi yang ada pada bunga raya, masing-masing dapat berkongsi nilai murni yang sama. Kemudian menjadi bahan pembelajaran penting dalam mata pelajaran sejarah, iaitu mata pelajaran kita sekarang ni kita sedang belajar tentang bunga kebangsaan. Kemudian dengan bunga raya juga kita dapat meningkatkan semangat cinta akan negara, iaitu semangat patriotisme tadi lah, terutamanya dalam kalangan rakyat kita. Dan seterusnya menjadi identiti unik Malaysia di peringkat kebangsaan. Seperti yang saya menyatakan awal tadi, bunga raya ni tidak digunakan sebagai bunga kebangsaan oleh negara-negara lain. Jadi sebab itulah negara kita memilih bunga raya ini sebagai bunga kebangsaan. Dan bunga raya ini juga sesuai untuk tumbuh di negara kita dan mudah didapati, betul tak? Kalau kita pergi ke mana-mana kampung, mana-mana negeri, semua tempat ada bunga raya ni. Jadi tak pelik untuk kita gunakan bunga raya ini sebagai simbol identiti negara kita. Jadi sebagai kesimpulan yang cikgu nak buat hari ini, bunga raya ini bukan sekadar hiasan lah, tetapi bunga raya ini menjadi lambang kebanggaan negara kita. Sebab bunga raya ini adalah bunga kebangsaan bagi negara kita. Kerana setiap simbol dalam bunga raya itu ada makna-makna yang membawa nilai murni yang perlu dihayati oleh setiap rakyat di negara kita. Setiap rakyat pelbagai kaum, pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang perlu menghayati dan mengamalkan nilai murni melalui simbol-simbol yang ada pada bunga raya. Ya, Rusna? Nilai murni tu contohnya macam kerjasama ke? Ya, betul. Nilai murni ni adalah perkara yang baik yang untuk kita lakukan. Contoh lain adalah kalau menolong, menghormati, bertolak ansur. Dengan nilai murni lah kita dapat melahirkan keharmonian dalam negara. Okey? Dan sebagai generasi muda, iaitu kita semua, awak semua, murid-murid ni, kita perlu menghargai dan memelihara simbol kebangsaan, iaitu bunga raya ni lah kita perlu jaga. Sebab bunga raya lah ada simbolik kepada nilai murni perpaduan negara kita demi kesinambungan identiti negara di mata dunia. Okey, faham ke? Faham. Jadi, cikgu harap dengan penerangan awal ni, kamu semua dah terbuka minda untuk faham kenapa bunga raya ni dijadikan sebagai bunga kebangsaan, apa kepentingannya, apa kebaikan bunga raya ni dan apa nilai murni yang terkandung di sebalik bunga raya ni sebagai simbol identiti negara kita. Okey? Okey, cikgu. Saya dah faham. Sangat menarik. Sekian, terima kasih. Lihat. Selepas apa Okey. yang cikgu bentangkan dalam slide pembelajaran kita sebentar tadi. Jadi, apa itu, jadi kita telah mengetahui mengenai makna bunga raya itu bunga kebangsaan negara kita. Kita telah tahu 5 makna yang ada pada bunga kebangsaan kita, iaitu bunga apa? Bunga raya. Jadi untuk 5 kelopak yang kita belajar tadi, cikgu nak awak ingat balik apa itu 5 makna bunga kelopak bunga raya kita. Apa dia? Ingat balik, Rukun negara, cikgu. Betul, rukun negara. Yang pertama kita ada apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Lagi? Kesetiaan kepada raja dan negara. Betul, Fitri. Yang ketiga? Peluhuran perlembagaan. Betul, lurang perlembagaan. Dan yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang, betul. Dan yang terakhir? Sompanan dan Sompanan dan kesusilaan. kesusilaan. Seterusnya kita dah ingat makna dan kita perlu ingat juga simbol, iaitu simbolik kita ada 5 juga. Dan yang terakhir kita juga perlu ingat mengenai kepentingan bunga raya kebangsaan ini. Jadi cikgu tak nak fokuskan kepada awak ni hafal semata-mata iaitu apa itu bunga raya, iaitu bunga kebangsaan kita. Jadi cikgu ada bawa satu permainan untuk awak semua mudah untuk nak hafal serta memahami mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini. Semua tahu je tak? Menarik, cikgu. Kita nak main apa ni? Kita akan main mengenai kotak fakta berirama. Jadi ini Kotak merupakan fakta berirama? Ya, jadi ini merupakan aktiviti kita untuk nak mengingati, memahami mengenai topik pembelajaran kita, iaitu bunga Bunga kebangsaan. Betul, iaitu nama dia bunga Raya. Betul, bunga raya.
raya. Jadi ini yang cikgu bawakan. Ada titi dah cikgu. Wah, okey, Ada jumpa lagu balik apa cikgu. ni? Kotak Fakta berirama. Okey, jadi kotak fakta berirama ni ada beberapa soalan yang kamu semua perlu jawab supaya awak boleh ingat balik serta memahami mengenai bunga raya ni dengan lebih mendalam. Apa ada dalam kotak tu cikgu? Dalam kotak ini kita ada beberapa soalan yang menarik. Wah. Jadi cara permainan dia, awak semua apabila awak dapat kotak ni, awak semua perlu pusingkan Wah, roda. pusing. Betul. Jadi pusing roda yang cikgu buat ni dan kena bagi tahu warna apa yang kamu semua dapat. Okey. Contoh cikgu pusing, cikgu dapat warna Purple. ungu. Jadi bila awak dapat warna ungu, awak buka kotak ni supaya dan ambil warna ungu. Wah. Dan awak perlu jawablah soalan dia. Dan Boleh. permainan ni kenapa cikgu menamakan dia Birama? Sebab cikgu akan pasang lagu dan orang terakhir yang pegang kotak ni apabila lagu dia berhenti, dia lah yang kena jawab. Pandai Husna? Wah, menarik. Saya nak dengar lagu cikgu. Okey, baiklah. Bersedia dengan lagu ya. Cikgu akan pas kotak ini kepada Fitri dulu. Seterusnya Fitri boleh pas ke Husna dan Husna pas kepada murid Saya seterusnya. rasa Husna yang akan jawab. Saya rasa Fitri lah cikgu. Mari Okey, kita kita dengar lihat. lagu. Itu bersedia je? Okey, boleh. Okey. Sedia belum lagi? Okey, Boleh, ini pas cikgu. masih kawan awak. Nah, Lagi kenapa kawan lagi? pas balik. Cikgu saya tak nak. Lagi. Lagu berapa lagi? Ya, cikgu. Husna. Okey. Baiklah, siapa yang dapat kotak ni? Sebut nama. Saya, Fitri. Fitri, okey. Jadi sekarang ni saya cikgu nak Fitri bangun. Bangun, bawa kotak tu, datang ke hadapan, tunjuk kat kawan awak. Ini bagi harapan ke cikgu? Ya. Cikgu ada Didi. Saya dapat kotak Pusing tak kawan awak? berirama. Okey, sekarang awak kena buat apa? Pusing? Kena pusing ke cikgu? Pusing roda tu. Wah, berpusing. Okey, Saya bagi dapat warna biru. warna biru betul tak? Warna Betul biru. tak? Betul. Jadi sekarang, okey, buka kotak tu. Buka kotak. Wah, Cari banyak. yang warna awak dapat tu. Biru cikgu. Betul. Okey, letak kotak. Okey. Soalan apa saya dapat Okey, baca kuat-kuat supaya kawan awak yang lain tahu. Baca kuat-kuat. Kawan-kawan yang lain boleh Soalan tolong yang juga saya ya. dapat. Berikan 2 maksud simbolik dalam bunga kebangsaan. Kita ingat balik apa itu simbolik yang kita belajar tadi. Ada 5. Kita dah jawab ya. Jawab sekarang. Kelopak ke cikgu? Ya, simbolik kelopak warna merah. Warna merah. Perpaduan. Betul. Yang Paduan, kedua, nanti kita lagi. Kawan-kawan keberanian. boleh tolong? Betul. Jadi Yeay. kita ada lambang simbolik perpaduan serta Keberanian. Betul. Tepuk tangan semua untuk Fitri. Terima kasih. Cikgu saya nak main lagi. Awak nak main lagi boleh? Okay, jom. Teruskan. Kita boleh duduk. Belum tamat lagi sesi kita. Kita banyak lagi. Cikgu sediakan banyak soalan untuk kamu semua. Ada banyak lah cikgu, saya tengok tadi soalan. Ya, ada banyak. Saya nak jawab. Awak Saya semua suka boleh ingat. pusing-pusing. Saya suka pusing-pusing Ingat cikgu. kan? Okey. Jadi seterusnya, Fitri pegang lagi. Bersedia Kita untuk dengar lagu lagi ke cikgu? Ya betul, cikgu nak Yeay. semua orang dapat rasa dan dapat jawab soalan-soalan yang cikgu bagi. Okey, boleh cikgu. Okey, baiklah saja. Nah. Tak lama-lama cikgu lagu. Cepat lagi. Alam kenapa sama lama tak ni? Saya bingo. Cikgu ada kunci. Kita teruskan lagi. Dia bingo. Lepas ke sana, Husna. Okey, yeay. Siapa yang dapat kotak tu? Saya, cikgu. Wah, nampaknya Husna boleh berdua hari ni. Okey, boleh datang ke depan. Okey, pusing kawan-kawan awak. Okey, kita tengok Husna pusing. Pusing Husna. Alah, Warna warna biru biru. juga. Warna biru. Okey. Okey, Husna boleh buka kotak. Warna biru juga. Ambil warna biru. Ini dah cikgu. Okey, boleh tutup. Okey, Husna baca buka dan baca kuat-kuat ya. Apakah kepentingan bunga kebangsaan kepada identiti negara? Kepentingan. Kepentingan yang balik kita belajar tadi. Kepentingan dia. Saya Apa rasa kepentingannya? cikgu dia untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri Ah, kita dan juga patriotisme. negara. Betul Husna. Okey, kita dapat dah satu jawapan. Lagi, satu lagi jawapan. Dia Perpaduan cikgu, betul ke? Betul Fitri. Nampak Yeay. kita sama-sama. Yeay. Kepentingan dia. Bagusnya. Okey, jadi ulang balik apa yang kita ingat tadi. Iaitu jawapan yang pertama. meningkatkan semangat Semangat patriotisme. patriotisme. Okey, baiklah yang kedua. Memupuk perpaduan. Betul. Okey. Terima kasih. Jawab dengan betul. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, Seronok lah cikgu. Silakan. Ya. Ya. Nampaknya dua orang murid kita sudah
menjawab soalan dengan sangat bagus. Jadi semua kawan-kawan dah boleh ingat ke apa itu topik pembelajaran kita bunga raya ni? Boleh. Boleh, okey. Jadi untuk soalan yang terakhir lah, cikgu akan kita kembali lagi untuk soalan yang terakhir. Okey. Semua bersedia tak lagi ni? Dah Semangat lagi bersedia, tadi? cikgu. Dah semangat. Semangat. Seronok cikgu. Okey, jom. Okey, start dengan mula dengan Musnaya. Terima lagi je cikgu. Ya, untuk terakhir siapa murid yang bertuah ni dia akan jawab soalan saya. saya. Senang. Saya dah dapat tadi. Saya rasa Siapa pilih ya? lagi lah cikgu. Okey, mari kita teruskan. Okey. Sedia? Sedia. Tak akan Ada kucing nama dia Bingo. Lepas lagi? NGO. Lagi belum. Cikgu tak berhenti lagi lagu. Nama dia Bingo. Oh. Oh, saya kenapa itu? Okey, Fitri murid yang bertuah lagi. Jadi sekarang ni cikgu nak Okey, bangun. saya nak pusing sekali lagi. Saya rasa sebab awak pandai lah Fitri. Tak ada lah, biasa Fitri murid je. yang bijak lah. Okey. Saya pusing je cikgu. Okey, boleh. Pusing. Tunjuk kawan-kawan awak. Wah, awak. Oh, saya dapat warna purple. Warna ungu cikgu. Wah, Ada ungu. narinya. Fitri cepat buka. Soalan yang saya dapat, Baca kuat-kuat. Tengok kawan-kawan awak. apakah simbolik warna merah pada bunga raya? Simbolik warna merah? Kita dah belajar. Apa maknanya? Bagi cikgu 5 simbolik warna merah. Tapi berdasarkan soalan tu 2, cikgu Dua nak je. 2. Untuk sebagai keteguhan pentadbiran cikgu, betul ke? Betul. Okey, lagi. Kemudian melambangkan keharmonian masyarakat di negara kita. Cikgu. Tapi cikgu ada soalan lah. Apa itu? Macam mana awak cakap buktinya adanya keharmonian dalam masyarakat tu? Sebab setiap masyarakat saling menghormati cikgu. Pandai-pandai jadi. Mereka juga saling bekerjasama cikgu. Ya, Betul. betul. Jadi nilai murni yang ada pada keharmonian masyarakat dalam negara kita, iaitu wujudnya nilai murni seperti bekerjasama serta bertolak Bertolak ansur. Wah, faham cikgu. Jadi pada negara kita ni biasa kalau kita buat macam makan-makan ke, jadi ramai masyarakat kita akan saling tolong-menolong. Betul, gotong royong. Betul. Jadi ini memudahkan lagi urusan masyarakat lah. Di samping kita boleh tingkatkan lagi keharmonian dan perpaduan. Okey, baiklah Fitri, terima kasih. Boleh duduk. Seronok lah cikgu main kotak berirama. Wah, seronok kan? Nampaknya saya cikgu dah Seronok. belajar awak ni. Awak semua ni faham serta ingatlah apa topik kita, isi-isi pembelajaran kita. Okey, cikgu perhati dengan jawapan awak semua ya. Memang bijaklah kelas ni. Cikgu suka lah mengajar awak semua ni. Terima kasih cikgu. Baik murid-murid, sebentar tadi kita belajar apa? Kita belajar bermain apa? Kotak fakta berirama. Jadi dalam ni awak dah jawab soalan tentang Banyak perkara. Bunga raya. Bunga pertama raya. tentang bunga raya, kepentingan bunga raya. Lagi Maksud Mana? simbolik. kelopak bunga raya. Kelopak bunga raya. Kemudian Warna simbol merah. warna merah. Jadi awak dah main permainan secara fizikal. Menggunakan kapsul bola ini. Okay. Jadi sekarang kita fokus kepada permainan secara digital. Cuba Wah, menarik tak? menarik cikgu. Okay, jadi Seronoknya, sebelum betul. kita bermain, cikgu nak tanya awak dua soalan untuk murid-murid cikgu. Okay, yang pertama, berapakah simbolik bunga raya? Ada 5 5. cikgu. Okey. Kemudian berapakah kelopak bunga raya? 5 juga. Sama 5. Pandai. Jadi kita boleh teruskan pada permainan. Okey. Baiklah. Jadi sekarang cikgu nak awak impas kod QR yang cikgu sediakan. Murid-murid boleh guna peranti yang cikgu dah sediakan ya. Jadi kuis apa yang kita akan jawab ni? Tentang apa? Tentang apa? Bunga raya Bunga raya. je. Bunga raya tu menunjukkan kepada bunga Kebangsaan. Pandailah murid anak-anak cikgu ni. Okey. Jadi boleh kita mula? Boleh. Dah masuk cikgu. Wah, boleh gerak-gerak lah cikgu. Oh ni. Wah, ada Hasya. Jom kita main Sekejap cikgu. bersama-sama. Macam mana saya nak tukar nama? Saya nak tukar nama cikgu. Awak tekan pada profil awak dan awak tukar nama. Mana cikgu Jom profil? kita main sama-sama. Cikgu pun terasa seronok lah permainan tadi. Wah, boleh gerak-gerak. Boleh gerak-gerak. Saya boleh tengok Asya bergerak juga ke Ya, cikgu? betul. Pandai ya awak ni semua. Okey. Jadi Jom kita mula cikgu. akan mulakan permainan Ya. secara digital. Teruja tak? Teruja sangat. Baik. Tak sampai Jadi,
Sebelum kita mulakan permainan ini, cikgu nak cakap siapa yang habis menjawab terlebih dahulu, dia akan dikira sebagai pemenang. Jadi awak akan pergi sejak satu checkpoint dan awak akan menjawab soalan berkaitan dengan bunga kebangsaan. Ya. Jadi ayo kita mulakan. 1, 2, 3. Mari kita lihat siapa ya yang akan Bunga sampai. kebangsaan Malaysia 5 kelopak. Tiap kelopak melambangkan satu prinsip hukum negara. Prinsip mereka yang dilambangkan oleh kelopak bunga kebangsaan. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Raja Negara. Kesetiaan. Betul. Penggunaan simbol bunga kebangsaan. Soalan 2 ni apa saja jawapan dia? Tak tahu lah. Saya rasa semua jawapan betul lah, Aisyah. Aisyah pilih satu je. Oh, okey. Saluran perlembagaan. Betul. Mari cikgu. Ya, betul. Saya dekat Jika depan tak faham boleh Aisyah. tanya cikgu ya. Saya berada di hadapan Okey. Aisyah, cikgu. Wow. Nampaknya ada persaingan sengit antara Hasya dan juga Fitri. Jangan minta saya. Prinsip manakah yang paling sesuai dikaitkan dengan keindahan dan keunikan? Keindahan dan keunikan bunga kebangsaan. Kesopanan. Apa je jawapannya? Apa jawapan nombor 4, Aisyah? Jawapan dia kesopanan. Cuba Fitri cuba. Kesopanan? Cuba Fitri cuba jawab. Wah, betul. Pandailah Hasya. Terima kasih, Aisyah. Awak boleh berbincang tau bersama dengan rakan-rakan awak sebelum menjawab. Tapi siapa yang cepat, dia. Mengapakah penting Tidak untuk sebagai menggunakan simbol pemenang. bunga kebangsaan sebagai lambang dalam aktiviti negara? Sebagai Mari kita identiti tengok cikgu. ranking. Nampaknya Oh, jadi apa lagi namanya? yang Aisyah. Saya rasa jawapan dia identiti negara lah. Oh, sama lah kalau kita. Betul. Salah. Betul lah. Tadi saya boleh lalu. Saya salah lah. Mari kita lihat di mana Hasya. Saya Di mana Fitri. tertata kepada negara dilambangkan oleh kebangsaan. Kita percaya kepada Tuhan. Oh, lama salah juga. Ketaatan. Saya salah dah nombor 7 tu. Saya rasa undang-undang lah. Stress lah Dalam saya. undang-undang betul. Fitri Simbol janganlah bunga kebangsaan stres. hanya digunakan dalam majlis rasmi kerajaan. Betul. Salah juga. Sikit lagi Hasya, Fitri. Sikit lagi. Teruskan. Tak sedia. Kita kena tak sedia kepada raja. Yeay, Nampaknya. saya dah siap. Tapi saya Fitri ada dah salah. siap jawab semua. Saya beri saya nombor 1 dah cikgu. Alamak. Cuba kita Hmm. lihat di hadapan. Siapa yang dapat nombor 1 tu? Saya. Ah. Saya cikgu Hasya. Ya, jadi Hasya ditulis sebagai pemenang. Wah. Sebagai secara Tahniah, Hasya. Saya dapat nombor 1. Pandailah Hasya. Jadi Hasya mendapat mata sebanyak 7 markah. Okey. Baiklah. Jadi berdasarkan soalan yang awak jawab sebentar tadi, apa yang awak faham tentang apa yang ditanyakan kepada awak? Kita perlu taat setia kepada raja. Ya, lagi? Kita perlu apa? Menghormati undang-undang. Ya, pandai. Lagi? Kita perlu? Kita perlu ada kesopanan dan kesusilaan. Betul. Lagi kita perlu? Keluhuran perlembagaan, cikgu. Mungkin kita perlu mengumpulkan lagi perpaduan. Dalam negara. Ya, kepada betul. masyarakat. Masyarakat. Jadi soalan-soalan tersebut menunjukkan kepada kepentingan bunga kebangsaan sebagai identiti negara kita. Okay. Betul. Baiklah. Sekarang kita dah sampai di penghujung waktu pembelajaran dan sebelum kita mengakhiri dah kelas sesi pengajaran kita cikgu nak awak semua tulis rumusan yang awak dapat tentang pembelajaran hari ini, iaitu bunga Kebangsaan. dan bunga Baik. raya. Jadi dalam ni awak boleh tulislah apa dapatan awak, sama ada dari segi makna kelopak bunga raya ataupun makna simbolik warna merah ataupun kepentingan bunga kebangsaan. Semuanya awak boleh tulis hasil dapatan diri awak sendiri. Jadi dalam ni awak bolehlah juga nak melukis ke, mewarna ke berdasarkan kreativiti awak semua. baik. Ataupun awak boleh je lukis bunga raya untuk menunjukkan lambang identiti Identiti negara negara. kita. Okey. Jadi cikgu jawab. Saya lukis bunga lah, cikgu. Pilih Asya warna-warna apa? Warna biru. Okey, sila tulis. Kat sini cikgu tunjuk
berbentuk bunga raya. Jadi awak boleh tengok kat sini. Alah. Cantiknya tulisan Hasya. Terima kasih cikgu. Saya lukis bunga raya cikgu. Ini besar bunga raya Fitri. Rumusan. Awak pandai melukis ya Fitri? Pandai, saya suka melukis. Cikgunya. Okay. Wah, Hasya pun pandai melukis lah Fitri. Macam mana ni? Siapa yang cantik lagi ni? Hai. Ibu rasa macam nak buat pertandingan lah. Pertandingan melukis bunga raya pula. Siapa cantik, cikgu bagi hadiah. Ada hadiah? Semestinya untuk anak-anak murid cikgu. Hasya pun berseni. Fitri pun berseni. Seronok tak awak belajar hari ni? Seronok. Awak belajar sambil Bermain. bermain kotak berirama, dengar lagu Didi. Friends. Lagu apa yang awak dengar? Aku Bingo. Ya, pandai dah. Awak suka tak cikgu pengajar macam ni? Suka. Saya suka main pusat cikgu. Oh, awak suka main permainan atas Ya, talian? saya suka. Ya. Baik, cikgu faham. Siapa dah siap angkat tangan? Saya. Maju ya Fitri. Okey, lepas awak dah siap, awak boleh tulis nama dekat belakang ya, belakang kertas. Asya, awak dah siap ke belum? Dah. Dah. Ada pandai dah nak murid cikgu. Dah cikgu, saya dah siap. Ada cikgu warna putih? Boleh. Nah cikgu. Semuanya cantik-cantik. Jadi, bila awak dah tulis, cikgu akan bagi semula. Cikgu nak awak baca hasil dapatan awak di hadapan. Okay. Boleh. Jadi, kita mulakan dengan Saya dulu. Fitri dahulu. Silakan. Ini adalah rumusan saya. Saya ingat kita Cantik kan belajar bunga bunga raya? raya. Ya. apa yang saya dapat hari ini adalah kita perlu hormat undang-undang. Kemudian saya belajar tentang rukun negara. Saya juga tahu tentang perpaduan masyarakat. Betul. Lagi saya tahu tentang keharmonian negara dan sebagai rakyat juga kita perlu taat kepada raja kita. Betul. Pandai sekali. Okay. Terima kasih Fitri. Cikgu Siti dia kertas ni. Okey. Seterusnya, Hasya. Silakan dapat dan jelaskan apa rumusan awak tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ini merupakan hasil Cantiknya bunga Wow. yang raya. saya lukis. Jadi, apa yang saya belajar untuk topik kita hari ini, saya tahu mengenai dalam negara kita ada bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Ya. Seterusnya, kita belajar mengenai bunga raya ni ada 5 kelopak. Jadi, dia ada 5 makna yang tersendiri. Bunga raya merupakan bunga. Bunga kebangsaan negara Dia kita. warna apa? Dia Dia merupakan bukan dia warna apa? bunga raya berwarna merah, cikgu. Ya, betul sekali. Jadi, teruskan. Sila teruskan. Jadi, dia tahu bunga raya ada 5 kelopak dan 5 kelopak ni ada makna dia. Jadi, yang pertama makna dia sama seperti 5 rukun negara yang kita belajar, iaitu adanya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesusilaan. Okey, cikgu faham. Tepuk tangan untuk Asya semua. Cikgu hasil saya. Terima kasih Asya. Jadi, habis sudah sesi refleksi untuk diri sendiri dan maka dengan itu berakhirlah sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada semua murid cikgu kerana berjaya
menjawab kuis dengan baik, menjawab soalan-soalan yang cikgu sediakan dalam kotak berirama ini dengan baik. Kemudian dapat memahami dan mengerti apa itu tentang bunga kebangsaan, itu bunga raya. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan syabas. Maka kita akhirlah sesi pengajaran kita. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu.